Kat Pasar Tani. Kita kat Pasar Tani. Pagi lepas hujan. Pagi tadi ribut punya. Oh, awal time hari ni, live hari ni awal. Aja je. Kebetulan hantar anak tadi. Ada masa pergi lah sini jap. Lama tak pergi Pasar Tani ni. Memang lama betul. Ni ada peluang boleh aja jalan jap. Cari barang-barang makan. Ramai orang. Ramai apa? Ubi itik. Ni ubi badak. Ubi keling. Ubi kayu. Macam-macam ubi. Ni apa? Yang tu buah nipah. Buah nipah. Yang tu kelapa laut. Oh, ni buah kelapa laut. Tu roti. Ni tak payah siang dah. Akak ni dah siang. Siap lomo kunyit dah. Tu akak ni jual ni. Akak pada mana kak? Temeloh juga? Jam Segan Lembik. Dia nak cari apa pula ni? Roti, kek lapis, moist cake. Betul. Yelah, dia siang lah ni. Kepala badu? Kepala nak badu? Kepala boleh. Kepala pula dua. Murah juga. Tekan kat sini. Rasa lah, dulu tu memang kalau RM20 patik ni dapat yang besar betul. Tapi sekarang ni gitulah. Berapa sucuk? Sucuk apa? Sucuk ayam. Ayam RM1. Lipat ni. Ni mana makan orang lipat? RM5 je ni. Boleh. RM5 eh? Banyak dapat dah lipat nampak. 11 kilo bang. Telur. Kilo. Dah. Bayar dah? Belum. Murah ni kan ni. Besar ni.